Zaman dulu, perbuatan-perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat biasa. Sebab tu, dalam tafsir surah Al-A'raf, tolong baca dia, Puan Adibah Awang, tolong baca boleh, Puan Adibah Awang, surah Al-A'raf. Tengok sama-sama surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, page Ya, one. muka surat 154, 154, okey, ayat 33. Ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan, yakni Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang kelihatan dan tersembunyi, perbuatan dosa, pencerobohan hak dan mengharamkan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan dia tidak menurunkan keterangan untuk itu dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Okey, terima kasih Puan Adibah Awang. Menurut tafsir Hasyiah Sawi, syarah pada tafsir Jalalain, sesungguhnya Tuhanku telah mengharamkan perbuatan keji, apa yang zahir dan apa yang tersembunyi. Betul kan? Jadi ayat ini Allah mengharamkan perbuatan keji al-fawahish. Jadi perbuatan-perbuatan yang ada fa, ha dan shin. Perbuatan keji yang melibatkan kemaluan. Fa, ha dan shin adalah perbuatan-perbuatan keji yang melibatkan kemaluan. Okey. Zina, liwat semua termasuk fahisyah, perbuatan keji. Ataupun perbuatan-perbuatan yang mendorong ke arah nafsu syahwat. Berbicara sama-sama lelaki, duduk cerita sama-sama lelaki, sembang tentang bentuk badan seorang wanita. Contoh. Jadi perbuatan itu pun dipanggil fahisyah juga, perbuatan keji. Dipanggil perbuatan keji. Okey, baik, tak apa. Ayat ini, ayat yang dibaca tadi oleh Puan Adi Bahawang. Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Dalam terjemah orang putih, dia terjemah apa? Evil deed, big sin, like commit adultery. Okay, commit adultery. Zina lah kan. Zaman dulu, perbuatan-perbuatan zina ini biasa. Perbuatan-perbuatan zina bagi mereka biasa. Orang-orang yang ada nama, ada kedudukan dalam masyarakat, mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Takut orang tahu, takut orang nampak. Masuk tempat-tempat berzina tu dalam keadaan sembunyi-sembunyi lah. Tak ada orang nampak. Okey. Manakala orang-orang awam biasa, orang-orang biasa yang tak ada nama, tak ada kedudukan dalam masyarakat, mereka selamba je keluar masuk tempat berzina. Masuk, bayar berzina, bayar-bayar balik. Zaman dulu perbuatan ni sangat-sangat biasa. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat kita sekarang, ayat ujung dia, Allah kata apa dia? Ini adalah perbuatan keji dan jalan paling buruk. Sedangkan, antara zina dengan liwat, mana lagi buruk? Soalan mudah ini. Antara zina dengan meliwat, mana lagi buruk? Liwat lah. Okey. Sebab orang minat kat perempuan, laki minat kat perempuan, perempuan minat kat laki, ada jalan untuk menghalalkannya. Betul kan? Tapi laki minat kat laki, tidak ada jalan untuk menghalalkannya sampai bila-bila. Jadi kenapa Allah kata zina jalan paling buruk? Kerana pada masa turunnya ayat ini di Mekah Al-Mukarramah, masa turun ayat ini, mereka biasa dengan perbuatan keji zina. Tetapi tidak berlaku liwat pada zaman tersebut secara terang-terangan. Mungkin ada secara sembunyi-sembunyi, mungkin ada secara yang buat tak nampak, mungkin ada. Tapi secara terang-terangan tidak berlaku. Okey. Begitu juga di Mekah, samalah juga di Madinah. Di Madinah pun sama, perbuatan-perbuatan masuk rumah, bahasa kita sekarang panggil rumah tak baiklah, rumah pelacuran kita kata. Perbuatan masuk rumah pelacuran zaman dulu adalah perbuatan-perbuatan yang biasa. Sebab tu Nabi SAW semasa baiat dengan para sahabat. Semasa Nabi SAW berbaiat dengan para sahabat, antara isi baiatnya apa dia? Jangan berzina. Kita sekarang, ustaz-ustaz datang luar negara, datang pergi ceramah majlis surau kan. Jaga masa waktu ceramah, jangan zina ya, jangan zina. Boleh semua janji jangan zina. Betul kan? Bukan saya kata tak ada orang berzina zaman sekarang. Ada, na'udzubillah min zalik. Tetapi Nabi SAW pesan secara spesifik pada para sahabat supaya jangan berzina. Kerana apa? Perbuatan tu sangat-sangat biasa. Perbuatan tu sangat-sangat biasa sebelum kedatangan Islam. Okey, perbuatan tu sangat-sangat biasa sebelum kedatangan Islam.
Okey, tengok hadis kat skrin, hadis mengenai bai'ah. Okey, saya share kat skrin. Hadis mengenai bai'ah. Ya, saya share kat grup jap. Okey, dapat dah Tin? Cuba tengok kat grup. Tengok dia. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedangkan di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam ada sekumpulan sahabat yang duduk bersama Nabi, maka Nabi kata pada mereka, berbaiatlah kamu kepadaku bahawa kamu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Jangan kamu sengaja membuat tohmahan kepada sesiapa dan jangan kamu melanggar hukum hakam syariat. Sesiapa menyempurnakan baiat itu di kalangan kamu, maka ganjarannya di sisi Allah. Sesiapa yang melanggar sesuatu daripadanya dan dia dihukum kat dunia ini, maka hukuman itu akan menjadi kafarah baginya, ampun dosalah. Sesiapa yang melanggar sesuatu daripadanya selain syirik, dosa-dosa ke atas tadi dia buat selain syirik, kemudian Allah menutupnya dan dia tidak dihukum kat dunia, maka terpulanglah pada Allah ke akhirat nanti. Jika Allah kehendaki, dia akan memaafkannya, dan jika Allah kehendaki, dia akan menghukumnya. Maka kami telah berbaiat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam atas semua perkara tersebut. Baik. Ya, janji setia. Berjanji akan datang, tak nak buat gitu, tak nak buat gini, tak nak buat lagi amalan-amalan tersebut. Okey, jelas kan? Okey, baik. Jadi hari ni kalau ustaz-ustaz luar negara datang tempat kita bagi ceramah Majlis Surau ni, dia bercakap kat sahabat-sahabat. Bukanlah bermakna sahabat-sahabat ni kaki zina, tak. Kerana perbuatan ini sebelum datang Islam, perbuatan yang biasa. Perbuatan yang sangat-sangat biasa. Perbuatan yang kita kata, alah biasa sangatlah benda tu. Tak pelik pun tengok orang tu masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar tempat yang tak baik tersebut, tempat perzinahan tersebut. Bukanlah satu benda yang pelik sangat pada zaman tu. Jadi oleh kerana itulah Nabi SAW pesan kepada para sahabat jangan buat perkara tersebut. Ketika mana ketika mana Nabi SAW datang ke Madinah dengan sahabat-sahabat. Ketika mana Nabi SAW datang ke Madinah dengan para sahabat, ya, kebanyakan para sahabat miskin. Hijrah kan? Miskin. Ada di kalangan mereka yang dengar, ada di kalangan mereka yang minta izin dengan Nabi untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan penzina. Peliklah kan? Okey, dengar dulu. Sebab apa? Niat mereka baik. Niat mereka baik. Perempuan penzina ni kalau kahwin, maksudnya mereka boleh ubah jadi baik. Dan dari sudut keuangan, kan? Mereka kita kata ada keuangan yang stabil. Maknanya sahabat tadi tu in one lah kan. Nak kahwin dengan perempuan-perempuan ni dengan niat nak baiki hidup mereka, satu. Yang kedua dengan niat nak ada ekonomi yang stabil. Ekonomi yang stabil tadi digunakan untuk kebaikan. Itu niat mereka. Okey, tengok kat skrin. Apa sebab turunnya ayat? Ayat 3 ke ayat 4 surah An-Nur. Tengok dulu kat skrin. Tak keluar lagi kat skrin. Kejap Saya baru hantar kat grup. Okey. Nanti kita refer ayat dia. Nanti kita refer ayat dia. Tengok ni dalam tafsir Al-Azhar. Saya ambil dalam tafsir Al-Azhar, tafsir surah An-Nur. Dapat ke kat grup nanti? Lupa info. Okey, baik. Menurut riwayat daripada Imam Mujahid dan juga Atta' rahimahullah, di antara kaum muhajirin yang berbondong hijrah ke Madinah itu, ada macam-macamlah nasibnya dan keadaannya. Ada yang kaya, sehingga dapat membawa harta simpanan
masa pindah. Ada yang berumah tangga dan beranak pinak yang semuanya diangkut bersamanya ketika hijrah. Tetapi ada juga yang miskin, tak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai isteri ataupun anak sebatang kara. Dia tak ada apa-apa langsung. Okey. Tidak pula mempunyai suku belahan Asyair. Maksudnya Asyair maksudnya keluarga. Tak ada kerabat kat Madinah. Sedang mereka itu sebagai manusia, okey. Sedangkan mereka itu sebagai manusia, apa kita ni kata, mempunyai juga keinginan, mempunyai juga keinginan. Keinginan terutama sekali ialah mempunyai isteri dan berumah tangga. Sedangkan di Madinah yang baru datang masih ada sisa-sisa amalan jahiliah, masyarakat jahiliah yang belum sekaligus dapat dihapuskan, iaitu adanya perempuan-perempuan, dia tulis kat sini lacur lah, perempuan-perempuan lacur, ni bahasa Indonesia lah kan, yang mempersewakan dirinya kepada pedagang-pedagang yang lalu lintas. Siapa singgah kat sana menetap pada perempuan tu kerana telah menjadi langganan. Setelah berhenti beberapa hari kat Madinah, mereka pun berangkat. Okey, berangkat. Meninggalkan wang bayaran yang lumayan. Di hadapan rumah tempat mereka tinggal digantung tanda-tanda supaya pedagang-pedagang yang lalu dapat mengetahui bahawasanya penghuni bersedia menerima tetamu. Dan saya yang masuk ke rumah itu adalah orang-orang yang biasa berzina juga atau orang-orang musyrik yang berfikir secara lama, iaitu singgah di jalan dan berzina laksana meminum air seteguk ketika haus. Adapun orang-orang yang beriman yang telah dimasuki jiwanya oleh ajaran dan didikan Rasulullah, tidak ada yang ikut jalan tak baik tersebut. Pandangan mereka sudah lain terhadap zina kerana ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara muhajirin yang melarat fakir miskin yang bersama pindah dengan Nabi itu, ada yang berniat kahwin sahaja dengan perempuan-perempuan penzina itu. Niat mereka. Apa salahnya? Mereka dapat ditaubatkan dan dibawa ke jalan yang benar. Di samping itu dipandang dari sudut ekonomi, amat besar pula faedahnya kerana perempuan-perempuan itu banyak wang simpanannya. Jika dapat ditaubatkan, hidup serumah tangga, wang simpanan itu dapat dijadikan modal untuk mulakan hidup baru. Ini adalah teori daripada beberapa orang sahabat Nabi yang miskin itu. Bukan semua. Salah faham beberapa orang. Jangan fikir semua sahabat Nabi fikir macam tu. Jangan pula macam tu. Baik. Oleh kerana inilah Allah turunkan ayat. Oleh kerana inilah Allah turunkan ayat. Tolong baca dia. Puan Amy Ali. Tolong baca boleh Puan Amy Ali. Surah An-Nur. Jadi ini kita akan refer banyak surah An-Nur, surah Al-Ahzab, insya-Allah. Ada Puan Amy Ali? Ada Ustaz. Okey, tengok sama-sama. Allah turun ayat. Lepas peristiwa, lepas sahabat-sahabat minta izin dengan Nabi nak kahwin dengan wanita-wanita tu, niat mereka baik kan? Allah turunkan ayat. Betul surat 350, ayat 3. 350 ayat 3 surah An-Nur. Semua tengok. 350 ayat 3 surah An-Nur. Waalaikumsalam semua, waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam semua. Terima kasih. Waalaikumsalam semua. Bismillahirrahmanirrahim. Lelaki yang berzina tidak dinikahkan. Lelaki yang berzina tidak dinikahi melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina itu pula tidak dinikahi melainkan dengan lelaki yang berzina atau lelaki musyrik. Demikian itu terlarang kepada orang yang beriman. Hukum berkenaan ayat ini telah dimasukkan dengan ayat lain. Okey, baik. Terima kasih Puan Amy Ali. Sama. Lelaki penzina tidak boleh kahwin melainkan dengan perempuan penzina atau perempuan musyrik. Begitu juga perempuan penzina tidak boleh kahwin melainkan dengan lelaki penzina atau lelaki musyrik. Melainkan, sebenarnya tadi ayat dia beritahu, melainkan perempuan tadi dah taubat betul-betul, maka boleh kahwin. Tapi ketika mana dia masih aktif bekerja, tak pencen lagi, dalam buat kerja terkutuk tersebut, haram kita sengaja nak pergi kahwin dengan dia. Haram bagi lelaki, begitu juga haram bagi perempuan. Okey, lelaki yang na'udzubillah min zalik, okey, lelaki yang minat nak kahwin dengan wanita penzina ni, hukumnya adalah haram. Melainkan dia telah bertaubat. Sama ada telah menerima hukuman ataupun belum menerima hukuman, dia telah bertaubat sungguh-sungguh, maka boleh kahwin. Jadi turun ayat ni. Jadi sebab tadi yang saya terangkan tadi, sahabat-sahabat punya permintaan pada Nabi tadi,
Kan? Niat mereka baiklah, tapi bagi Allah tetap tak baik. Walaupun niat mereka baik, bagi Allah perbuatan tu perbuatan tak baik. Allah turunkan ayat yang ketiga surah An-Nur ini. Okey, baik. Allah kata, jangan kamu menghampiri zina. Maknanya walaupun mereka biasa sebelum ni buat benda tak elok ni, na'udzubillah min zalik, mereka biasa sangat benda tak elok, Islam datang, Allah suruh Nabi pesan pada mereka, bukan sekadar jangan berzina, tapi jangan menghampiri perbuatan-perbuatan yang boleh bawa pada zina. Apa definisi zina? Apa ta'rif zina? Saya share kat skrin ta'rif zina, okey, menurut empat imam mazhab. Okey, saya akan share kat skrin ta'rif zina menurut keempat-empat imam mazhab. Ta'rif ini saya ambil dalam buku kitab Fiqh Manhaji, terjemahan punya lah Bahasa Arab punya tak ada definisi ni. Ini terjemahan dibuat oleh Datuk Zulkifli Al-Bakri Okey, baik. Saya dah hantar kat grup Ada latihan rules. Ada yang masuk Okey, baik. Okey, tengok apa takrif ataupun definisi zina. Ni sahabat-sahabat TT pun saya dah hantar kat grup. Okey. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, tengok Menurut Imam Abu Hanifah, zina ialah satu persetubuhan yang diharamkan berlaku pada kubul, kemaluan depan, seorang perempuan yang masih hidup dan memberahikan dalam keadaan yang mampu membuat pilihan. Maknanya kalau dengan mayat, dengan orang mati tak panggil zina lah. Iaitu tidak dipaksa melakukannya. Okey. Dan perbuatan tersebut berlaku di negeri Islam daripada yang terikat dengan hukum makan Islam tanpa wujud hak milik dan nikah sebenar atau hak milik dan nikah yang syubhat atau lain-lain. Berkaitan dengan kedua-duanya. Maksudnya zina menurut Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, persetubuhan yang diharamkan berlaku pada kubul seorang wanita yang masih hidup dan kita kata ada memberahikan yang mampu buat pilihan sama ada nak ataupun tak nak. Mazhab Maliki, zina ialah persetubuhan seorang mukallaf. Maksudnya dah balik. Okey. Yang Islam yang balik berakal. Dia dilakukan dengan sengaja pada kemaluan perempuan anak Adam yang sama sekali bukan dalam miliknya. Maksudnya bukan isterinya, bukan hamba abdinya. Yang ketiga, dalam mazhab Syafi'i, apabila seorang lelaki dari kalangan penduduk negara Islam menyetubuhi seorang perempuan yang diharamkan ke atasnya tanpa wujud di antara keduanya akad yang sah ataupun akad yang syubhah tanpa wujud milik yang sah atau milik yang syubhah, lelaki ini pula seorang berakal, baligh dan melakukan kesalahan itu dengan pilihannya, tahu dengan pengharamannya, maka wajib kena hukum hudud. Jika dia seorang yang muhsan, dah berkahwin lah, maka ke atasnya akan dapat hukuman rejam. Mazhab Hambali mengatakan zina adalah satu perbuatan keji terhadap kubul ataupun dubur. Ini definisi ta'rif zina menurut empat-empat a'imah. Menurut empat-empat a'imah. Okay, baik. Jelas Islam datang. Islam bukan sekadar suruh jangan berzina. Bahkan Islam cegah sejak daripada punca-puncanya lagi. Punca-puncanya lagi Islam dah cegah. Jadi zina ni kita semua tahulah melibatkan kemaluan. Maka Islam suruh kita semua, lelaki perempuan, jaga mata akan terjaga kemaluan. Orang yang dapat jaga mata, dapat jaga kemaluan. Tolong baca terjemahan dia. Tuan Haji Kamarudin tolong baca. Surah An-Nur. Surah An-Nur, page 353. 353 ayat 30 dan 31. Panjang sikitlah perbincangan dia. Boleh Tuan Haji Kamarudin? Boleh Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. 30 dan 31. Ya. 30, 31. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh
Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan jangan menampakkan perhiasannya, iaitu auratnya, kecuali yang biasa dilihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasan aurat, iaitu auratnya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka atau putera suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putera-putera saudara laki-laki mereka atau putera-putera saudara perempuan mereka atau para perempuan, iaitu sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki, iaitu yang orang tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Okey, terima kasih Tuan Haji Kamarudin. Sama Ustaz. Tengok. Allah kata dua-dua ayat. Ini pengajaran untuk kita semua. Untuk kita nasihat isteri dengan anak-anak kita. Untuk kita nasihat orang-orang yang dekat dengan kita. Katakanlah kepada lelaki-lelaki mukmin, hendaklah mereka jaga pandangan mata dan jaga kemaluan. Maknanya apa? Nak jaga kemaluan, kena jaga mata. Orang yang tak mampu jaga mata, memang tak mampu jaga kemaluan. Orang tak mampu jaga mata, dia tidak akan mampu jaga kemaluan. Okey, baik. Kerana apa? Dapat jaga mata, dapat jaga kemaluan, lebih suci bagi mereka. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi pesanan untuk lelaki pendek, 2 baris je. Betul kan? Pesanan untuk lelaki jaga mata, jaga kemaluan. Pendek je. Untuk perempuan sama juga. Allah pesan, katakanlah pada wanita-wanita mukmin, dalam mereka jaga pandangan mata mereka dan jaga kemaluan mereka. Yang ketiga, penampilan mereka. Panjang bab penampilan tu. Okey, panjang bab penampilan. Okey, nanti kita bincanglah sikit-sikit bab penampilan tu. Jadi Islam datang, Islam beritahu, punca tak dapat jaga kemaluan daripada zina adalah pertama tak dapat jaga mata, kedua tidak dapat jaga penampilan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab mencuri, Allah mulakan dengan pencuri lelaki. Tapi dalam bab berzina, Allah mulakan dengan penzina wanita. Okey, tolong baca dia boleh, Puan Nur Zakia. Tengok ayat pencuri boleh. Tengok ayat pencuri ya. Surah Al-Maidah ayat mengenai pencuri. Ya, saya cari buku surat. Surah Al-Maidah ayat mengenai pencuri. Muka surat 114 Puan Nur Zakia. Ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang lelaki mahupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan daripada Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okey, terima kasih Puan Nur Zakia. Ustaz. Tengok sama-sama ayat 38. Allah kata lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Allah sebut lelaki dulu baru perempuan. Betul kan? Dalam bab mencuri yang kena hudud je lah. Adapun bab hudud untuk berzina, bab hudud mengenai zina, okey, bab hudud mengenai zina. Tolong baca Puan Indrawati boleh? Puan Indrawati, tengok balik surah An-Nur tadi. Tengok semula surah An-Nur, muka surat 350 ayat 2. 350 ayat 2. Semua tengok sama-sama. 350 ayat 2. Surah An-Nur. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali sebat. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Okey, terima kasih Puan Indrawati. Allah sebut lelaki dulu ke perempuan dulu, Puan Indrawati?
Perempuan dulu. Perempuan dulu. Betul Ya. Dalam bab hudud, bab mencuri Allah sebut lelaki dulu. Tapi dalam bab zina Allah sebut perempuan penzina dulu. Sebab apa? Betul? Okey, kebiasaannya yang buat kerja mencuri ni lelaki lah biasanya. Jarang perempuan mencuri. Adalah, tapi jarang lah kan. Yang rajin mencuri ni adalah lelaki. Tapi dalam bab zina Allah sebut perempuan dulu, bukan perempuan sok mau berzina, jangan salah faham. Allah sebut perempuan dulu kerana perempuan punca. Perempuan yang tak jaga penampilan, tak jaga pergaulan, perempuan inilah jadi punca kepada berlakunya perbuatan zina. Bukanlah maksud saya lelaki tak bersalah langsung. Kan ada lelaki mana-mana di zina, lepas tu bila tanya, kenapa zina? Ni salah perempuan lah, ni seksi sangat. Tu tak cerdik lelaki bagi rasa macam tu. Sebab tu dalam bab berzina Allah sebut perempuan. Kerana apa? Kalau perempuan-perempuan di sebahagian di satu kampung kawasan benar-benar menjaga penampilan, benar-benar menjaga pergaulan, insya-Allah lelaki-lelaki tak akan buat kerja tak baik macam. Bukan saya kata perempuan je bersalah, lelaki pun samalah juga kena jaga mata. Okey, lelaki akan mudah jaga mata bila wanita-wanita berpakaian mengikut syariat. Okey, tadi saya dah share takrif zina. Jadi ada orang kata zina tu bila, bukan orang kata takrif zina tadi bila bertemunya dua kemaluan baru berlaku zina. Sedangkan Nabi kata apa dalam bab zina, tengok hadis kat skrin Nabi kata apa dalam bab zina? Jadi dia rasa berzina tu kalau berlakunya persetubuhan barulah dianggap zina. Tak. Nabi kata untuk setiap anak Adam ada bahagian-bahagian tertentu dalam zina. Untuk setiap anak Adam ada bahagian-bahagian tertentu dalam zina. Apa dia bahagian-bahagian tertentu tu? Okey, jap saya share hadis kat skrin. Jadi dianggap bersalah tu bila? Bila masuk hotel sama-sama buat benda tak baik barulah dianggap bersalah. Sedangkan, okey, ya belum share lagi hadisnya Datin kat skrin, belum share lagi. Okey, tengok Saya dah hantar. Puan Naimah saya dah hantar kat grup Puan Naimah, saya tengok. Okey, tengok hadis kat skrin Sama-sama tengok hadis kat skrin. Diriwayatkan daripada Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba ala bani Adam hazzuhu minaz zina. Adraka dzalika la mahalata." Ditulis bagi setiap anak Adam bahagian tertentu daripada zina. Dia pasti melakukannya tanpa dia sedar. Okey, sama ada dia betul-betul nak buat ataupun terbuat. Okey. Pertama, Nabi kata, fazinal ainaini an-nazaru. Zina mata adalah melihat. Wa zinal lisani an-nutqu. Zina lidah adalah berbicara. Duduk lama-lama kat public phone sampai 2-3 pagi kan dulu kan, zaman tak ada handset dulu. Beratur kat kampung-kampung public phone. Okey. Duduk kat pondok telefon. Betul kan? Duduk kat pondok telefon bersembang dengan girlfriend sehingga menimbulkan keseronokan dalam hati walaupun bersembang kat pondok telefon. Timbul keseronokan dalam hati. Itu namanya zina lidah. Berzina lidah walaupun tak nampak muka, tak tengok lidah kawan dia, contohlah pasangan dia, tapi sembang dengan perasaan seronok. Itu namanya zina lidah. Boleh? Betul orang tanya, anak siapa tu? Tak balik 2-3 pagi tu, duduk kat telefon. Tu lepas 6 bulan dia mengaku budak pondok. Saya budak pondok. Pondok telefon. Okey. Bukan pondok mengaji kitab, pondok telefon. Wa zinal udhuna ini al-istima'. Zina bertelinga adalah dengar. Dengar perbicaraan orang yang bukan mahram lah. Dengar perbicaraan. Sama ada bercakap benda haram. Contohlah perempuan tu suara kasar macam lelaki. Perempuan tu suara kasar macam lelaki. Wah, 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 wah. Itulah kan. Dengar suara dia tak ada nafsu langsung. Tapi dia bercakap benda haram. Dia cakap benda-benda yang haram. Maka tu namanya zina telinga. Wa zinal yadaini al-batshu. Zina dua tangan adalah dengan memegang. Okey. Zina dua tangan adalah dengan memegang. Zina juga nama dia.
Wa zina rijlaini al-khuta. Zina kaki adalah melangkah. Melangkah bersama-sama dengan girlfriend dia pergi tengok wayang walaupun tak pegang. Dia tak pegang dia tak pegang saya. Okey? Ha. Dating lah. Tu perkataan dia. Boleh je nak tengok wayang dengan girlfriend, tak ada masalah pun. Dengan syarat ajak ayah dia sekali duduk tengah-tengah. Beres? Betul kan? Ajak ayah dia sekali duduk tengah-tengah. Mak dia duduk tengah-tengah juga. Tengoklah. Wan nafsu tamanna wa tashtahi. Dan juga jiwa dia berharap dan berkeinginan. Ni duk koya seorang-seorang. Okey, duk koya seorang-seorang. Kat majlis surau dia koya, dia bayangkan seseorang yang dia minat. Duk seorang-seorang ni. Dia bayangkan seorang yang dia minat. Okey. Kalau tengah-tengah koya tu, kan, tengah-tengah koya tu keluar air mani, tak batal puasa. Tapi tengah-tengah koya tu sambil pegang-pegang apa yang dia tak boleh pegang, faham Sambil pegang-pegang kemaluan ni, pak keluar air mani, batal puasa. Okey. Ataupun termasuk juga dipanggil zina hati ni, termasuk juga perbuatan zina jiwa ni. Dia jimat suami dia dengan isteri dia tak ada masalah, tapi masa jimat dia bayangkan siapa yang dia minat. Suami isteri jimat macam biasa halal lah, suami isteri jimat halal tak ada masalah, suami isteri jimat halal lah kan. Okey. Suami isteri jimat halal tak ada masalah. Tapi masa jimat dia bayangkan lelaki yang dia minat, si suami pun sama bayangkan isteri yang dia minat. Maka dia panggil zina hati, zina jiwa. Last sekali, wal fardu yusaddiqu dzalika aw yukadzibu. Last sekali bermula dengan mata, betul kan? Hadis ni susunan bukan Nabi susun sembrono. Mula dengan mata. Bila dah ging ke mata, orang kata jatuh ke hati. Bila jatuh ke hati, sembang benda tak perlu, benda tak patut, sembang benda yang tak ada kaitan pun. Bila dah sembang, seronok dengar suara pasangan. Serut kau dengar suara pasangan. Lepas tu mulalah jalan-jalan pegang tangan, berlangkah ke tempat tak baik, malam-malam koya-koya, faham? Khayal, koya-koya. Last sekali kemaluan yang akan membenarkan ataupun menafikan. Maksud kemaluan ni sama ada berzina lah. Dua-dua yang tak baik tadi, lelaki dengan perempuan. Ataupun si lelaki buat dosa dengan tangan dia sendiri pada kemaluan dia. Si perempuan pun buat dosa dengan tangan dia sendiri pada kemaluan dia. Jadi bermula pada apa? Kalau tengok hadis ni, bermula dengan mata. Mata. Sebab tu Imam Ghazali kata, siapa tak dapat jaga mata, dia tak dapat jaga agama dia. Siapa dapat jaga mata, dia dapat jaga agama dia. Okey? Nampak Apa hukum lelaki dengan perempuan ber-SMS, bermesej-mesej? Hukumnya adalah harus. Pertama hukumnya adalah harus. Bila jadi haram lelaki dengan perempuan ber-SMS, bermesej-mesej? Pertama bila sembang maksiat. Lelaki ni umur 18, perempuan tu umur 83. Contohlah kan. Lelaki tu memang tak ada nafsu kat perempuan tu. Contohlah kan. Okey. Mungkin perempuan tu pakai filter comel sangat, nampak lain dalam video kan. Bermesej. Katakanlah bermesej benda haram. Lelaki dengan perempuan, lelaki jadi tengok perempuan tu tak ada keinginan syahwat pun, tapi mesej benda haram, mesej benda yang haram. Maka hukumnya tetap haram. Hukumnya tetap haram. Yang kedua, lelaki dengan perempuan tadi sama ada syahwat ke tak ada syahwat, tetapi bila bermesej timbul rasa syok dalam hati. Faham? Lelaki dengan perempuan tadi bila bermesej timbul syok dalam hati. Timbul rasa orang Kelantan panggil naik ra. Tahu naik ra? Naik ra ni maksudnya datang perasaan seronok semacam dalam hati. Bila dapat mesej daripada mana-mana perempuan tadi. Maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Walaupun ustaz dengan anak murid. Contoh anak murid tu mesej. Ustaz esok ada kelas tak? Ustaz tu tengok mesej anak murid tu. Ya Allah seronoknya. Malam tidur pun tak ada. Padahal anak murid tanya esok ada kelas ke tak ada je. Tapi bengongnya ustaz tu. Contohlah. Seronok macam dapat mesej daripada girlfriend. Contohlah kat. Hukumnya adalah haram. Begitu juga wanita tadi dapat mesej daripada guru dia ke, pesyarah dia ke. Mesej hal pelajaran, hal kelas, hal kerja. Tapi dia dapat seronok dalam hati. Maka hukumnya adalah haram. Okey, boleh. Jadi zina tadi kita kata bukan sahaja bila bertemu dua kemaluan. Tetapi apa saja yang membawa kepada keseronokan hati. Dia panggil timbul ham. Ham ni dipanggil desire yang kuat. Timbul desire yang kuat dalam hati terhadap perkara tersebut, maka hukumnya adalah haram. Kita sendiri tahu lah. Kita sendiri tahu. Okey, bermesej dengan wanita ni datang tak perasaan seronok syok dalam hati. Kalau datang perasaan seronok syok dalam hati, hukumnya haram. Bermesej dengan lelaki ni tak kisah dia suami orang ke bujang ke, tapi tiba-tiba perasaan syok dalam hati,
maka hukumnya adalah haram. Jadi tidak ada kita kata ukuran yang khusus. Ni boleh, ni tak boleh. Ukuran dia, datang syok, mari gar dalam hati, okey, habis, hukumnya adalah haram. Boleh? Okey, baik. Jadi Islam datang, Islam kata apa? Islam datang, Islam cegah awal-awal lagi. Pertama, jaga pandangan mata. Jaga pandangan mata, insya-Allah terselamat daripada perbuatan zina. Apa kata kejap saya share kat skrin. Ni dalam tafsir Al-Azhar. Bagus sangat ni mengenai zina ni, kata Huzaifah radhiyallahu anhu mengenai zina. Okey, jap. Nampak ke kat skrin sahabat-sahabat? Zul nampak kat skrin kan? Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu, ni dalam tafsir Al-Azhar, sahabat-sahabat nampak kat skrin. Yang lain jap saya share. Okey. Saya baru hantar Datin Ros, saya baru hantar kat grup. Tengok kami nak juga. Ya, saya dah hantar kat grup. Saya dah hantar kat grup TT. Sekejap. Ada Okey, baik. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bahaya dan celakanya zina bagi orang yang terlibat melakukannya. Nabi kata apa? Hai sekalian manusia, jauhilah oleh kamu zina, kerana zina akan menimbulkan 6 kecelakaan. 6 kecelakaan. 3 di dunia dan 3 di akhirat. 3 dunia, 3 di akhirat. Iaitu menjatuhkan harga diri. Jatuh maruah dia. Lelaki baik, perempuan baik. Lelaki baik, perempuan baik. Pergi kulu kilir kalau dengan lelaki tidur 2, 3, 4 hari kat sana kat sini, contohlah kan. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, penyebab miskin. Okay, miskin lah. Dia sebelum ni pengarah sebuah syarikat. Tiba-tiba kena tangkap basah. Apa jadi pada nama dia? Bodoh. Dia sebelum ni pelakon. Orang panggil, orang ingat dia pelakon yang cukup baik, bagus lah. Jadi idola pada masyarakat. Tengok-tengok kena tangkap basah. Contoh. Dah tak ada projek. Tak ada orang tak panggil berlakon. Contohlah orang tak panggil lagi untuk buat apa-apa iklan. Contoh. Jadi pertama, menjatuhkan harga diri peribadi, maruah. Ketiga, menyebabkan jatuh miskin. Betul lah kan, dah terlibat dengan berzina, gaji cukup-cukup makan, tapi dah ketagih zina. Habis duit gaji habis kat tempat tak baik. Duit gaji habis kat tempat tak baik. Dalam ngadu tak cukup duit. Okey, betul salahkan orang lain, tak cukup gaji. Padahal gaji habis kat tempat tak baik. Ketiga, memendekkan umur. Ketiga, memendekkan umur. Maksud pendek umur ni adalah pertama memang dia akan cepat mati. Kerana orang yang berzina ni bila time tak dapat apa yang dia nak, dia akan stres. Bila time tak dapat apa yang dia gila-gilanya nak, dia akan stres. Dan stres tu tak baik bagi diri sendirilah kan. Dan 3 ke akhirat, pertama Allah benci. Pertama Allah benci. Kedua, buruknya perhitungan. Maksudnya susah masa nak dihitung, dihisap tadi memang dia dapat hisap yang susah. Ketiga, azab siksa dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Ataupun maksud pendek umur tu, umur dia panjang, umur 100 baru mati. Tapi hidup macam orang tak beramal langsung. Tidak ada keberkatan dalam umur dia. Sejak daripada syariat Nabi Musa, baik dalam hukum kitab Taurat ataupun dalam pelaksanaan hukum Taurat, zina dilarang keras. Dan barang siapa yang melakukannya diancam dengan hukuman rejam juga. Zaman dulu lagi hukuman berzina rejam juga. Dan Nabi Isa Al-Masih sendiri pun memberi peringatan keras kepada murid-muridnya agar janganlah memandang enteng, memandang rendah bab zina. Sehingga beliau, Indonesia panggil para Nabi beliau kan, kita baginda, berpesan, kalau mata kamu terlanjur berzina, faham tak? Mata kamu terlanjur berzina, tengok benda haram, okey, maka Nabi Isa pesan apa dia? Iaitu salah pandanganmu kepada perempuan kerana syahwat, maka lebih baik dikorek biji mata tu. Ganah tak ganah? Pesanan Nabi Isa. Cumanya Nabi Isa dia tidak ada kuasa pada zaman dia tu. Jadi dia tak boleh nak jalankan hukum hudud. Masa tu raja kafir berkuasa. Jadi masa tu dia tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan untuk menjalankan hukuman hudud. Sampai macam tu sekali.
Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, penting jaga mata. Kerana dengan sebab jaga mata lah, maka Allah Ta'ala akan uh, memelihara kita daripada perbuatan zina ataupun dosa kemaluan yang lain. Apa ciri-ciri orang mukmin? Ciri-ciri orang mukmin, kita tengok sama-sama ciri-ciri orang mukmin. Juzuk 18, page pertama. Tolong baca Datuk Cik Yahya, boleh Datuk Cik Yahya? Datuk Cik Yahya ada? Datuk Cik Yahya ada? Ada Ustaz? Okey, muka surat page pertama juzuk 18. 18 kali 2 berapa? 36. 26. Tolak 2, 342 Datuk. Oh, saya tak pandai lagi tu. Tak pandai lagi Datuk. Kena Hmm. masuk kelas tuition kah dengan saya Datuk. Okey. 342 ya. Nombor? Ya, Nombor? kejap Baca daripada 1 sampai 8 boleh Datuk. Allah. Okey, insya-Allah. 9 Datuk. 1 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Sesungguhnya sangat beruntung berjaya orang-orang yang beriman. 2. Orang-orang yang khusyuk dalam solat. 3. Dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. 4. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. 5. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. 6. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. 7. Tetapi siapa yang mencari selain zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. 8. Dan sangat beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. 9. Serta orang-orang yang memelihara solatnya. Okey, terima kasih Datuk Cik Yahya. Tengok Allah sebut ciri-ciri orang mukmin. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Poin saya ayat 5, 6, 7. Ciri-ciri mukmin sebenar, orang dapat jaga kemaluan dia. Dan orang-orang yang mereka bagi kemaluan mereka, mereka dapat jaga. Melainkan kepada isteri-isteri ataupun hamba-hamba yang dimiliki, maka tidak tercela lah. 10 orang hamba ke, 100 orang hamba ke, tak jadi masalah. Hamba cerita lain lah Okey, baik. Siapa cari lain pada itu? Siapa yang cari lain daripada isteri ataupun hamba untuk melepaskan nafsu syahwatnya, maka mereka itu termasuk di kalangan orang-orang melampau batas. Orang-orang yang melampau batas. Sama ada dia berzina dengan orang lain, ataupun dia lepaskan syahwat dia kepada lelaki lain, liwatlah maksudnya, ataupun dia beronani. Faham? Dia beronani ataupun bahasa Indonesia panggil masturbasi. Kita semua dewasa bukan kita berapa. Apa hukum onani? Hukumnya adalah haram. Dosa. Okay, hukum onani ini adalah haram. Kecuali. Ada kecuali. Bila kecuali itu? Bukan suruh buat Jangan saya kata suruh buat pula. Hukumnya jadi harus dengan 3 syarat. Onani akan jadi harus dengan 3 syarat. Pertama, dia buat tu sebab memang kalau tak buat dia akan jatuh pada zina. Contoh dia dikurung dengan beberapa wanita dalam satu bilik berhari-hari. Contohlah ni, susahlah nak baku contoh ni. Tapi katakanlah berada pada situasi yang kalau dia tak buat, dia akan berzina. Kalau dia tak buat perbuatan tu, dia akan confirm jatuh ke dalam lembah zina. Maka dia boleh buat. Tapi dengan syarat. Pertama, kalau dia tak buat, dia akan confirm jatuh ke lembah zina. Kedua, dia buat kat tempat kotor, bukan tempat selesa. Buat kat tempat yang kotor, bukan tempat selesa. Bukannya atas tilam, lalu rumah pasang ekor dalam selimut tebal, bukan. Buat kat tempat kotor, tempat paling jijik, tempat tak selesa. Mana kat tempat buang sampah ke, tempat kandang kambing contohlah kan. Tempat tak selesa. Yang ketiga, sambil buat tu dia tak boleh membayangkan apa-apa. Faham Sambil buat tu dia tak boleh bayangkan apa-apa ataupun sesiapa. Baru boleh. Kalau tak saja-saja cari pasal, saja-saja tengok video yang tak tentu, saja-saja fikir khayal benda tak tentu, hukumnya adalah haram. Dosa juga perbuatan onani tadi. Jadi nak jaga kemaluan sama ada daripada zina ataupun liwat ataupun onani, maka kenalah jaga mata. Allah Ta'ala tahu. Kita kata alah, saya tengok, okey. Saya tengok berita je bukan nak tengok perempuan seksi. Okey, saya tengok sukan, saya suka tengok sukan. Walau saya sepak wanita, saya tengok sukan sebab saya suka sukan. Kita boleh bagi alasan, betul kan? Saya suka sukan.
Saya suka tengok perempuan main takraw sebab saya suka sepak takraw. Contoh. Bayangkan perempuan main takraw takkan pakai kurta. Perempuan main takraw, perempuan main apa lagi boxing, perempuan masuk MMA, mixed martial art, betul kan? Takkan pakai macam, okay? Jadi kita boleh bagi alasan. Saya tengok sebab saya suka sukan. Saya tengok sebab nak dengar berita. Saya tengok sebab, alah, tak rasa apa-apa. Contohlah, Allah kata apa dalam surah Ghafir? Kita tengok sama-sama. Allah kata surah Ghafir. Saya cari muka surat sekejap. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata. Allah mengetahui pengkhianatan mata. Dia tengok sebab apa? Dia boleh katalah, okey, muka surat 469. Tolong baca dia, muka surat 469. Tuan Haji Muhammad Nur Zakaria. Boleh tolong baca? Ada. Tuan Haji Muhammad Nur Zakaria ada. Sekejap. Okey, 469 ayat. Okey, ayat yang ke-19. Dia mengetahui mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Okey, terima kasih. Tuan Haji Muhammad Nur daripada mana? Tuan Haji Muhammad Nur, abang pada Dr. Fauziah kan? Terengganu. Terengganu. Ya, ya. Masya Allah. Okey, terima kasih Tuan Haji Muhammad Nur. Tengok ah. Allah kata, dia mengetahui pengkhianatan mata. Faham pengkhianatan mata? Dia kata dia tengok sebab-sebab tertentu lah yang dibolehkan tengok. Tapi dia sendiri tahu. Dia tengok sebab apa? Dia tengok sebab apa? Dia tengok sebab minat kat anggota badan perempuan tu ataupun tengok dengan pandangan ghairah. Dia boleh bagi alasan. Saya tengok tak rasa apa-apa. Saya tengok sebab dia gini. Saya anggap dia macam mak saya. Saya anggap dia macam anak saya. Saya anggap dia macam adik saya. Macam-macam lah alasan dia nak bagi. Tapi Allah tahu. Mata yang khianat. Mata yang tengok bukan tanpa sebab-sebab tertentu. Tengok sebab nak seronok, nak syok dalam hati, nak naik gha dalam hati dia. Tengok masuk gha tadi. Allah tahu. Okey, baik. Macam mana pula mengenai pandangan-pandangan? Okey. Pandangan-pandangan mata. Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Abdullah bin Buraidah daripada ayahnya. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya. Saya share kat skrin. Belum hantar kat grup lagi. Belum hantar kat grup kan? Okey, sekejap. Saya hantar kat grup. Sebelum yang lain itu saya share kat skrin. Nabi SAW pesan pada Sayyidina Ali, Ya Ali, la tattabi'in nazratan nazrata. Ini banyak saya share gambar-gambar. Tadi tak sarapan jadi banyak masa lah kan untuk cari gambar-gambar hadis-hadis. Okey. Saya baru hantar nanti. Tengok ah. Okey, tengok. Nabi SAW pesan, Ya Ali, la tattabi'in nazratan nazrata fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, jangan diikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua. Kerana pandangan pertama untuk kamu dimaafkan. Dan pandangan kedua tadi tidak dimaafkan untukmu. Ni yang orang kita kata sekali tak apa Ustaz, tengok sekali tak apa. Tapi tengok sekali gitu. Jangan berkelip. Wah, ni mazhab pelik ni, mazhab pelik. Dia kata tengok sekali tak apa, jangan berkelip. Siapa ajar tak tahu. Okey. Dia kata ada ustaz kata tengok sekali tak apa, jangan kelip. Jadi tengok perempuan seksi sekali, tak kelip-kelip. Sekali dimaafkan. Dua kali itu dosa. Siapa ajar tak tahu. Ni tak sengaja. Bukan sengaja tengok, bukan sengaja cari tengok benda haram, tak. Maksudnya terpandang. Ya, rezeki ya. Astagfirullahalazim, rezeki. Tak sengaja panjang. Maksudnya bukan mencari-cari untuk pandang, bukan mencari-cari untuk pandang. Nabi kata untuk kamu yang pertama dimaafkan. Jadi bila dah tertengok, maksudnya kena buat apa? Alihkan pandangan lah. Jangan ditengok. Untuk yang kedua, hati berkobar-kobar nak tengok lagi kan. Maka dia jadi haram untuk kali yang kedua. Jadi kita tahulah. Kita sendiri yang tahu tertengok ke sengaja nak tengok. Okey, baik. Nabi SAW pesan kat kita, jangan duduk kat tepi jalan, lepak-lepak, melainkan menunaikan hak-hak jalan. Ni biasa budak-budak muda buat.
Orang anda berumur ni dia jarang lepak tepi jalan. Tapi dia lepak kat kedai mamak yang duduk dekat dengan tepi jalan. Betul kan? Budak-budak muda ni dia banyak masa tengok tepi jalan. Budak-budak muda ni dia banyak masa dia lepak tepi jalan. Tapi yang dah dewasa-dewasa haji-haji. Dia duduk kat kedai mamak yang jalannya sibuk. Contohnya kat mana? Mirasa Seksi 9. Boleh tak? Mirasa Seksi 9 tu kan. Jalan sibuk ramai duduk kat situ. Ni Toki Mirasa dengar dia marah saya ni. Dia dah lah suka bagi makanan kat pelajar-pelajar tahfiz saya. Jadi dia dengar dia kata, Ustaz kutuk Mirasa dalam kelas. Lepas ni no sponsor lagi untuk surah Ustaz. Haji Zakir pastikan orang Mirasa tak ada dalam ni. Okey, baik. Hmm. Buat. Orang Mirasa dengar Ustaz ni sikit-sikit kutuk Mirasa. Sikit-sikit merasa. Nak beli makanan udah ngaku juga dia kata. Okey, baik. Tengok Nabi saya dah hantar kat Datin. Ada tak Pak ni? Saya dah hantar kat grup pasal ni. Ada Datin? Yes. Okey, tengok hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey. Iyyakum wal julus ala turuqat. Hindarilah kamu daripada duduk-duduk tepi jalan. Suka duduk tepi jalan. Dulu masa kat sekolah menengah suka duduk kat tangga ramai-ramai lelaki. Lepas tu bila perempuan lalu kesian perempuan tu. Tersipu-sipu malu. Okey. Lepas tu bila lalu bunyi cengkerik lah, bunyi nak tikus lah. Cocek, 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 wik, 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 wik. Macam-macam bunyilah kan. Dia kata-kata duduk tepi jalan, nyusahkan orang. Okey. Mereka berkata, Ya Rasulullah, kami tidak meninggalkannya kerana kami biasa mengobrol di sini. Mengobrol atau mengobrol. Sembang-sembang. Ya Rasulullah, malana buddun min majalisina. Natahaddatsu fiha, sebab kami biasa sembang lah kat tepi jalan tu, duduk borak-borak dengan kawan-kawan. Maka Nabi bersabda, fa iza abaitum fa'atu tariq haqqahu. Kalau nak duduk juga, bukan tak boleh lepak kat tepi jalan. Kalau nak duduk juga, maka Nabi kata tunaikanlah hak-hak jalan. Tunaikanlah hak-hak tepi jalan. Qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Apakah hak tepi jalan tu? Maka Nabi bersabda ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Jangan duk tengok melilau. Orang tu lalu, orang ni lalu. Lepas tu beri salam. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Tuk dia aja macam tu. Okey? Okey? Betul kan? Jadi orang lalu lalang dia rajin duk tengok. Pertama, ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Kedua, waqaful azza. Maksud kaful azza apa dia? Menghalang, menahan. Kat sini dia terjemah menyingkirkan gangguan. Maksud menyingkirkan gangguan apa dia? Menahan diri dan tangan daripada mengganggu orang-orang kat jalan. Faham Orang lalu dia kutuk orang tu, kata orang tu, pelik orang tu, sini orang tu. Yang ketiga, raddus salam, bagi salam. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Yang keempat, amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Tunaikan amar ma'ruf, nahi munkar. Okey, nampak? Boleh nak duduk tepi jalan, nak ada lepak-lepak, tapi pastikan tunaikan hak-hak jalan. Okey, yang kedua, Abu Umamah berkata, aku mendengar hadis tu kat bawah tu lah. Hadis tu kat bawah, terjemahan dia, sekejap saya share terjemahan dia. Okey. Abu Umamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah jaminan untukku 6 perkara. Maksud beri jaminan, apa dia? Kamu boleh tak janji dengan aku jaga 6 perkara? Boleh tak kamu janji, okey, jaga 6 perkara? Boleh tak kamu janji jaga 6 perkara? Sekejap Mana hadis tu? Kejap. Okey. Hadis ni daripada Abu Umamah. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jangan saya hantar kat grup. Lupa nak hantar. Kat grup Titi dengan grup keluar kita. Okey. Sorry dating baru masuk. Kita tengok. Berilah jaminan untukku 6 perkara. Dan saya aku jamin bagi kamu syurga. Kamu janji tunaikan 6 perkara ni, aku confirm syurga untuk kamu. Pertama, kalau berbicara jangan tipu. Cakap jangan bohong. Jika dia beri amanah, janganlah khianat. 2. Yang ketiga, jika berjanji, janganlah ingkar janji. Okey. Yang keempat, tundukkanlah pandangan kalian. Tundukkan pandangan mata.
Yang kelima, tahan tangan kamu daripada menyakiti orang lain. Tahan tangan kamu sebenarnya daripada menyakiti orang lain. Yang keenam, jagalah kemaluan kamu. Jadi dapat jaga 6 perkara ni, dapat jaga 6 perkara ni, maka Nabi kata, aku jamin syurga bagi kamu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man yakfulli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi akful lahul jannah." Siapa dapat jamin bagiku, dia dapat jaga anggota di antara dua rahang, dua janggut, mulutnya lah, dan dapat jaga anggota dua kaki, maka aku jamin syurga untuk dia. Anggota dua kaki itu kemaluan. Dia dapat jaga mulut, dapat jaga kemaluan, Nabi kata confirm syurga. Kita geng-geng surau, geng-geng masjid, geng-geng tadarus, geng-geng kuliah ni insya-Allah boleh jaga kemaluan, tapi bab mulut ni masya-Allah. Kat saf pertama boleh jadi kutuk orang, mengata orang saf pertama. Kutuk pengurusi, kutuk imam satu, kutuk macam-macam kutuk. Boleh? Jadi dapat jaga mulut, dapat jaga kemaluan, Nabi jamin syurga. Siapa yang dapat jaga pandangan mata, Allah Ta'ala akan bagi apa tahu? Kemanisan dalam ibadat. Siapa dapat jaga mata, mata memang nak tengok macam-macam mata ni kan. Mata memang nak tengok macam-macam. Tapi siapa yang dapat jaga mata, Allah Ta'ala akan gantikan dengan kemanisan dalam ibadat. Sebab tu tak boring, tak jemu, tak penat. Ibadat lama-lama. Sebagaimana tak boring, tak jemu, tak penat tengok cerita Korea, cerita Tamil. Walaupun 2 pagi tak tidur lagi tak ada masalah. Tengok cerita Korea, cerita Tamil. Orang yang dapat jaga mata, maksudnya dia tak tengoklah cerita Korea dengan Tamil tadi kan. Dia tak jaga mata, Allah bagi kemanisan dalam ibadat. Tengok hadis kat skrin. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya dah hantar ke kat grup? Sekejap takut tak hantar lagi. Saya dah hantar kat grup. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mamin muslimin yanzuru ila mahasini imra'atin." Tidak ada mana-mana orang Islam melihat kecantikan orang Islam yang lain, kecantikan wanita yang lain, sorry. Summa yaghuddu basarahu, kemudian dia menundukkan pandangan dia. Illa ahdasallahu lahu ibadatan yajidu halawataha. Melainkan Allah akan menggantikan dengan ibadat yang dirasakan manis, solat malam manis, baca Quran manis, zikir manis, istighfar manis. Jadi bila manis ni, dia punya seronok dia macam orang minat pergi mancing. 2 jam je ajak balik, nak balik dah. Dia pergi mancing 2 jam bawa bini dia. Lepas 2 jam bini dia kata, "Jom lah balik abang." Nak balik dah. Air baru je. Barulah sangat. Okey. Orang yang sedang dating, lelaki perempuan kan, dating. Daripada pukul 4 petang sampai 8 malam. Waktu 8 malam perempuan tu kata, "Mak ai suruh balik lah." Nak balik dah, air baru nak sembang-sembang dengan you. Kerana apa? Bila manis, perbuatan yang lama pun tetap rasa sekejap. Waktu para sahabat solat malam berhenti pagi. Solat malam berhenti pagi. Kerana apa? Manisnya solat, manisnya ibadat. Okey? Maka dia tak rasa penat, tak rasa jemu. Hadis yang kedua, saya hantar juga. Kena hantar kat grup. Daripada Abu Umamah, secara marfu' dengan lafaz, beliau berkata, "La taghuddunna absarakum wa la tahfazunna furujakum wa la tuqimunna wujuhakum aw la tuksafanna wujuhakum." Hendaklah kamu jaga pandangan mata dan jaga kemaluan. Atau wajah kamu ke wajah yang muram ataupun wajah yang suram. Kenapa orang tak boleh jaga kemaluan, tak boleh jaga mata, wajahnya muram dan suram? Kerana bila lelaki tadi tak jaga mata dia, maka apa yang dia tengok kena dilepaskan melalui syahwat dia. Apa dia tengok, seronok, sedap, lazat masa tengok tu, dan tak dilepaskan melalui syahwat dia, maka dia akan stres. Dia akan stres. Dia nak sesuatu, dia nak buat sesuatu tapi tak terlepas keinginan dia, maka dia akan stres. Bila dia stres, muka dia pun muram dan suram. Sebab apa? Tak jaga mata. Bila tak jaga mata, keinginan tu macam-macam. Keinginan macam-macam. Contohlah, isteri pula baru meninggal. Tapi tak jaga mata, contoh. Maka dia akan wajahnya jadi lain. Hadis yang kedua daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Imam Tabrani, Nabi SAW bersabda, Inna nazra sahmun min sihami iblis. Sesungguhnya pandangan mata tu merupakan salah satu daripada anak panah iblis. Masmumun, yang beracun. Pandangan mata ni, iblis jadikan sebagai anak panah untuk rosakkan kita, dia rosakkan mata kita. Pandangan mata yang beracun. Man tarakahu makhafati, siapa yang tinggalkan tengok benda-benda haram. Dia ada akses nak tengok. Dia kerja kat airport. Betul kan? Kerja kat airport. Kat airport ni macam-macam lah. Betul kan? Pramugari negara ni lah yang pakaian dia. Jadi, duduk kat airport, dia jaga mata. Tapi dia dapat jaga mata, maka Allah kata, Nabi kata, Allah kata dalam hadis, abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Aku akan gantikan siapa yang tinggalkan tengok benda haram tadi, sebab takut pada Allah, aku akan gantikannya dengan manisnya keimanan yang dapat dirasakan dalam hatinya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak dapat kemanisan dalam ibadat, jagalah pandangan mata. Insya-Allah, ibadat lama pun tak jemu. Yang mana tahan tangan nanti? Oh, 6 jaminan syurga tu, tahan tangan tu, maksud tahan tangan tu jangan sakiti orang kat jalan. Orang datang, orang lalu baling batu lah. Ataupun mengata pelik-pelik kat dia lah. Okey, halang dia tak bagi lalu. Nak lalu kena bayar RM2, RM2 dulu, RM3 dulu contoh. Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Mencuri tak lain, mencuri lain lah, mencuri lain. Ya, Datin Aisyah, apa dia tu? Ustaz nak tanya, tadi yang patah balik tadi Ustaz katakan tidak layak orang yang beriman bernikah dengan penzina. Jadi adakah dia apply sekarang juga Ustaz? Macam mana tu? Itu Ustaz kita masa di rumah pelacuran semua tu kan, pelacur. Tapi kalau wanita biasa yang pernah berzina apa, adakah tidak layak berkahwin dengan orang beriman ke macam mana Ustaz? Tadi saya rasa saya dah jawab Datin. Ya ke? Sorry. Tak apa, boleh jawab sekali lagi. Wanita tu berzina, yang tak haram dia masa dia masih aktif bekerja sebagai pezina. Datin Aisyah. Dia masih aktif lagi bekerja sebagai pezina dan tak nak taubat-taubat lagi. Tak, ini bukan dia bekerja sebagai pelacur. Maknanya maksudnya dia, yes. Sekarang dia dah taubat. Sekarang dia tak buat lagi perbuatan tu, maka tak apalah Datin, boleh kahwin. Kalau dia bukanlah masuk perempuan tu pernah berzina sekali seumur hidup dia, haram kahwin dengan dia sampai bila. Tak, bukan macam tu. Okey. Okey, maksudnya dia pernah berzina sekali. Lepas tu dia taubat. Boleh kahwin, tak jadi masalah. Tak jadi masalah kahwin dengan dia. Yang hadis ayat Quran tadi tu, memang wanita tu masih aktif bekerja sebagai benda tu dan memang terkenal dia tu duduk kat tempat macam tu, maka haram lelaki Muslim, lelaki mukmin saja nak pergi cari pasal kahwin dengan dia. Okey, Adapun dia dah taubat tak jadi masalah. Okey, satu lagi macam dia kata pandangan mata, apa macam maid di rumah ya, pembantu rumah, adakah dia patut tutup semua menjaga aurat dia dengan tuan? Maid wajib kena tutup aurat. Pembantu rumah wajib kena tutup aurat. Malaikat pembantu rumah tu bukan manusia. Tak apa dia tak tutup aurat. Okey, tak apa. Terima kasih Ustaz. Dia tutup aurat. Ada seorang, ni ada orang cerita kat saya lah kan. Ada seorang nurse ni, orang Filipin. Nurse ni orang Filipin. Dia kerja kat Arab Saudi. Okey, dia kerja kat Arab Saudi. Orang kaya lah Arab Saudi ni, kaya gila-gila. Lelaki ni umur kat 90. Okey, lepas tu isteri dia mati. Isteri dia meninggal. Okey. Jadi bila isteri dia meninggal, dia duduk berdua dengan maid tadi. Dia kata, apa aku ni kat 90 dah. Tak ada apa nak fikir buat dengan benda pelik dengan perempuan ni. Ulama kata, tak boleh, haram. Duduk serumah haram. Hang tak ada perasaan ke, hang ada perasaan ke, duduk serumah dengan perempuan tu haram. Jadi tak nak kena kahwin, nak jadi halal. Padahal maid tu tolong cuci najis dia. Okey. Maid tu tolong buat makanan, tolong kemaskan rumah. Dia tak ada apa-apa keinginan dah. Tapi duduk serumah tetap haram. Walaupun dia dah tua, maid tadi muda lagi, tak kisah. Kahwinlah juga. Sebab tak nak jadi haram. Sebab tak nak jadi perbuatan tu haram. Kahwinlah juga. Lepas kahwin, 2 bulan mati lagi tu. Maid tadi bawa balik duit berjuta daripada Arab Saudi. Itu pun bukan cerita betul. Balik ke Filipin, Masya Allah. Okey, kaya tak maid tu? Kaya lah. Okey. Ya? Rezeki dia. Ya, rezeki dia. Jadi, walaupun maid tu tua ke, cacat ke, contohlah kan, duduk serumah dengan lelaki, hukumnya tetap haram lah. Okey, hukumnya tetap haram, mesti kena jaga aurat. Mesti kena jaga aurat. Okey, baik.
Jadi orang yang dapat jaga pandangan mata adalah orang yang akan terselamat daripada perbuatan-perbuatan tak elok. Okey, sekarang saya nak bincang mengenai bila boleh tengok, bila tak boleh tengok. Bila dikatakan halal dan bila dikatakan haram melihat perempuan yang bukan mahram. Ni saya ambil dalam kitab Al-Iqna'ah. Orang-orang belajar pondok biasa dengan kitab Iqna'. Hukum lelaki melihat wanita. Hukum lelaki melihat wanita. Wanita ajnabi lah. Maksudnya wanita ajnabi ni wanita yang bukan keluarga dia. Hukum lelaki melihat wanita ajnabi. Okey. Selain muka dengan tapak tangan, hukumnya adalah haram walaupun tanpa syahwat. Faham Walaupun wanita tadi dah lanjut usianya. Okey. Hukum lelaki tengok wanita ajnabi ni bukan keluarga dia lah. Okey. Hukum melihat selain muka dengan tapak tangan, hukumnya adalah haram walaupun tanpa syahwat, walaupun dalam keadaan yang tidak menimbulkan fitnah. Ramai-ramai, duduk ramai-ramai kat sini, dekat sambutan Merdeka 31 Ogos. Takkan timbul fitnah, betul kan, ramai-ramai. Tapi tengok selain muka dengan tapak tangan, hukumnya adalah haram. Walaupun tengok tak rasa apa-apa. Contoh dia tengok wanita tu wanita Afrika, contoh. Wanita Afrika. Bukan nak hina wanita Afrika, betul kan? Dia tengok-tengok dia pun kutuklah kata macam-macam. Tak rasa apa-apa dia kata. Contoh, hukumnya tetap haram juga. Hukumnya tetap haram. Dan sekiranya melihat muka dan tapak tangan dengan syahwat, haram juga. Tadi melihat selain muka dan tapak tangan, hukumnya adalah haram kan? Walaupun tanpa syahwat. Okey? Wanita tadi wanita ajnabi. Cikgu dia ke, pensyarah dia ke, masuk kelas pakai tudung, eloklah pakai pakaian hormat, pakai pakaian bagusnya. Tapi dia tengok muka pensyarah dia, tengok tangan pensyarah dengan perasaan syahwat. Haram juga. Hukumnya adalah haram. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, hati-hatilah kan. Nak letak muka kat media sosial. Kita letak muka kita kat media sosial sekadar untuk kenal. Beza Beza letak muka kat media sosial sekadar untuk orang kenal dengan untuk tarik perhatian. Beza tak? Beza. Letak muka dekat media sosial sekadar untuk orang kenal dengan untuk tarik perhatian. Beza. Nak tahu wanita-wanita sekalian, tanya ayah, tanya abang, tanya adik. Gambar macam ni kalau ayah letak, lelaki tengok tarik perhatian ke ataupun sekadar nak kenal. Okey, suruh abang jawab jujur, suruh adik jawab jujur, suruh ayah jawab jujur. Jangan ayah jawab, suka hati ya, tak ada masalah. Memang ayah tengok anak dia tak ada masalah, tapi lelaki lain tengok. Cuba ayah tu dia bayangkan, wanita tadi bukan anak dia pakai macam tu. Kat media sosial. Ayah tu tengok macam mana? Okey, kalau masa spek hilang macam tu tengok. Spek mata hilang. Spek mata hilang masa tu. Kita darus, okey, ada budak curi spek mata dia. Waktu Waktu dapat gambar kat media sosial tengok gitu. Spek mata hilang. Gitu tengok. Betul lah kan? Jadi lelaki faham. Lelaki faham. Mana-mana pakaian yang memang menarik perhatian dan juga mana-mana yang tengok tak rasa apa-apa. Tanyalah lelaki dalam family kita. Okey? Jadi dia wanita tu dia rasa tak, saya pakai nak suruh orang kenal je. Ya, itu kata-kata dia. Okey? Sebab tu lelaki yang baik, lelaki yang baik adalah lelaki yang tidak mengeksposkan wajah isterinya, wajah anaknya, okey? Wajah isterinya, wajah anaknya di media sosial. Itu lelaki yang baik. Dia ada post lah gambar sekali-sekala ramai-ramai. Dia anak-anak dengan isteri dia cuti sekali-sekala. Okey? Pertama, dia tidak mengeksposkan wajah isteri dia kat media sosial. Kedua, dia tidak mengizinkan isteri dia di-like banyak-banyak oleh lelaki-lelaki yang suka like gambar perempuan. Okey? Betul lah kan? Lelaki tengok gambar perempuan suka tak? Suka. Okey? Jadi bila isteri dia memaparkan gambar dia kat media sosial, betul kan? Isteri dia letak gambar kat media sosial, ramai lelaki like, manisnya, comelnya, lawanya, dia lelaki seronok orang puji isteri dia, maka lelaki ni lebih kurang dengan bongok jugalah perkataan dia sesuai. Okey? Lelaki yang biarkan wajah isteri dia menjadi tatapan umum dan suka orang tengok, lelaki ni kurang bijak. Okey? Lelaki ni kurang bijak.
Dan lelaki-lelaki, suami-suami yang biasanya tak pernah post wajah isteri dia kat media sosial. Lelaki kita jarang post pasal bini dia kat media sosial kan. Tiba-tiba hari ni rajin pula post gambar bini dia, gambar anak dia kat media sosial. Yakinlah masa tu suami kita sedang gaduh dengan girlfriend dia. Boleh? Okey. Lelaki yang sebelum ni dia tak pernah post gambar isteri dia kat media sosial. Tiba-tiba hari ni rajin pula post. Okey. Masa tu dia sedang gaduh dengan girlfriend dia. Sebab tu dia tunjuk, ni bini aku lagi bagus. Okey. Okey. Nampak Ini saya baca kat Facebook pagi tadi. Bukan pernah buat nanti. Ni saya baca kat Facebook pagi tadi. Tengok ada tulis Saya share kat grup ni. If your husband suddenly start posting your photo on social media, just know he is in a fight with his girlfriend. Okay. Jangan percaya sangat Okay. Itu Ustaz, dia wajah. lagi Ustaz. Ustaz, kalau macam sekarang ni tak boleh elak dah Ustaz. Pergi keluar aja akan nampak dah. Kat mana pun akan nampak lah orang pakai ke apa ke kan. Jadi kalau macam tu, adakah dosa-dosa itu gugur ketika kita ambil air semayang ke? Ya, gugur. Gugur Datin. Okay. Gugur. Dalam keadaan kita tak boleh elak. Lain lah tak boleh elak. Bukan sengaja nak kita tengok ni, sengaja yang pergi mencari. Okay, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan pengalaman saya. Saya tak pernah post gambar siapa-siapa. Astagfirullahaladzim. Okay. Itu statement yang boleh pakai kadang-kadang. Yang kedua, suami ataupun lelaki tadi melihat kepada isterinya atau kepada hamba sahayanya yang halal dijima. Hukum suami lihat isteri ataupun hamba sahaya yang halal dijima, maka harus melihat keseluruhan badannya kecuali kemaluan makruh. Suami isteri boleh tengok segala-galanya. Faham? Suami isteri boleh tengok segala-galanya kecuali kemaluan hukumnya adalah makruh tengok. Boleh tengok tapi makruh. Okey? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dikatakan dipanggil karramallahu wajhah. Sayyidina Ali dikatakan karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya kerana dua sebab. Pertama, selalu jaga wuduk. Kedua, tidak pernah melihat kemaluan, sama ada dia punya sendiri ataupun pasangan. Okey, makruh lihat kemaluan. Okey, sama ada sendiri punya ataupun bukan orang lain punya. Melainkan doktor lah, doktor nak sunat orang tak tengok, masalah lagi. Dia doktor kerja dia sunat orang tak nak tengok kemaluan orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, lelaki melihat kepada mahram. Lelaki melihat kepada mahram. Mahramnya siapa? Adik-beradik dia, mak saudara kandung dia, nenek dia, cucu dia. Mahram lah ni mahram. Hukumnya apa dia? Harus melihat pada anggota-anggota badan. Harus melihat tangan, kaki, kepala, tak jadi masalah dengan syarat tanpa syahwat. Abang tengok adik, adik tengok kakak, ayah tengok anak, anak tengok mak saudara. Mak saudara sabit lah, kan mak saudara kandung. Faham mak saudara sabit? Adik perempuan ayah dia, adik perempuan mak dia. Dia lelaki, dia tengok mak saudara dia. Harus tengok tangan, tengok kaki, tengok rambut, tak pakai tudung. Hukumnya adalah harus. Dengan syarat tanpa syahwat. Dengan syarat tanpa syahwat. Faham walaupun ni mak saudara saya duduk serumah dua orang, mak saudara saya. Dulu mak saudara dia, okey, umur 19, pergi belajar luar negara. Lama tak jumpa, 6 tahun tak jumpa. Balik-balik mak saudara dia tengok lain macam. Walaupun mak saudara kandung dia, adik kandung ayah dia, contohlah kan. Tengok timbul perasaan syok dalam hati, hukumnya haram juga. Okey. Mula-mula syok tengok haram mak saudara sendiri. Lama-lama berlakulah perkara yang diingini. Betul kan? Berlakulah perkara yang diingini. Bukan tak diingini, dah tengok hari-hari. Okey, baik. Yang ketiga, yang keempat, melihat untuk meminang ataupun untuk berkahwin. Melihat lelaki tengok wanita sebab meminang ataupun untuk berkahwin. Tengok sebab nak kahwin. Sunat tengok muka dan tapak tangan. Bahkan disunatkan berkali-kali. Jadi kalau bukan sebab nak kahwin, tak payah kata-kata kita tengok. Tengok muka dia hari-hari, walaupun pakai tudung, tak payah kata-kata kita tengok. Takut timbul perasaan syahwat, hukumnya jadi haram. Tapi tengok sebab nak menikah. Okey, tengok sebab memang ada keinginan untuk kahwin, sunat tengok. Bahkan
Boleh tengok berkali-kali supaya tidak menyesal kemudian hari. Tengok sekali je waktu main okey je, waktu mula lah. Dulu tengok lain, sekarang lain. Tengok depan-depan bukan tengok gambar saja, tengok gambar, tengok kat telefon lain jadi dia. Okey. Cuma tengoknya hanyalah wajah dan tapak tangan sahaja. Selain wajah tapak tangan, haram juga tengok. Okey. Yang kelima, tengok untuk berubat. Tengok untuk berubat. Ni doktor-doktor lain, doktor-doktor. Okey, doktor lelaki ke doktor perempuan ke sama. Melihat untuk berubat, hukumnya adalah harus. Lelaki tengok perempuan harus, perempuan tengok lelaki harus. Tapi dua syarat. Dua syarat untuk berubat. Doktor-doktor, nurse-nurse kena ambil cakna ni. Kita bersama lah. Tengok untuk berubat, hukumnya adalah harus. Tapi dua syarat. Pertama, tengok tempat sakit saja. Sakit kat tumit, suruh buka. Sampai ke pusat contohlah, contoh. Haram hukum dia. Sakit dekat bahagian badan, suruh buka tempat-tempat lain. Hukumnya adalah haram. Yang kedua, syarat yang kedua, mestilah ditemani mahram. Mestilah ditemani mahram. Lepas tu ada setengah-setengah orang dia kurang setujulah kan, bila bersalin tu disambut doktor lelaki. Boleh doktor lelaki sambut, tapi suami kena ada sekali. Suami kena ada sekali. Okey. Ni dalam bab berubat, hukumnya adalah harus, tapi dengan dua syarat. Tengok tempat sakit sahaja dan juga mesti ditemani mahram. Yang keenam, melihat sebagai saksi dalam bab jual beli. Dia jadi saksi, dia boleh tengok. Betul kan? Haruslah dia jadi saksi. Bila dipanggil ke keadaan saksi, tengok betul tak muka ni? Betul tak muka ni? Maka boleh tak jadi masalah. Melihat dalam bab jual beli ataupun urusan seharian. Urusan seharian macam ni lah kita pergi jual beli. Okey? Kita tengoklah muka pembeli, tengoklah muka penjual supaya tak berlaku masalah kemudian hari. Nanti ngadu kat polis. Ada orang ambil barang kedai saya tapi tak bayar, terus lari. Ingat tak muka dia? Tak ingat, saya tundukkan pandangan. Tak boleh lah macam tu. Melihat kerana urusan seharian tak jadi masalah. Okey? Begitu juga dalam bab peperangan, harus melihat, harus lelaki-lelaki Islam melihat kemaluan anak-anak lelaki orang kafir yang belum balik. Tujuan ni nak tengok dah ada bulu ke belum ada bulu. Contoh dalam peperangan Bani Quraizah, dalam peperangan dengan Bani Quraizah kan, Yahudi Bani Quraizah kena bunuh. Kecuali Yahudi Bani Quraizah yang belum balik lagi. Macam ni macam mana nak tahu balik tak balik? Masa nak kena bunuh semua ngaku tak balik lagi. Jadi masa tu boleh buka untuk lihat kemaluan. Dah ada bulu, belum ada bulu. Kalau dah ada bulu, maksudnya dah balik, maka boleh bunuh. Kalau tak ada bulu, belum balik lagi, tak dibunuh. Yang ketujuh, melihat hamba sahaya untuk dibeli. Lelaki ni, perempuan ni, suami isteri ni, dia nak pergi beli hamba sahaya. Sorry, lelaki lah. Lelaki nak beli hamba sahaya, sama ada nak beli hamba sahaya wanita ataupun nak beli hamba sahaya lelaki. Maka boleh melihat, tapi dengan syarat, anggota di antara selain boleh lihat anggota yang lain daripada di antara pusat dan lutut. Maksudnya bahagian pusat dan lutut tak boleh tengok. Sama ada hamba saya tu wanita ataupun hamba saya tu lelaki, tak boleh tengok. Okey? Jadi dalam bab urusan seharian, anak murid dengan guru, pensyarah dengan anak murid, contohlah kan dalam bab urusan seharian, hukumnya adalah harus dengan syarat tidak timbul fitnah. Walaupun guru tadi pakai tudung, tapi anak murid tengok, lama-lama timbul perasaan yang tak baik, maka hukumnya adalah haram juga. Tadi Tuan Haji Kamarudin ada baca ayat tadi. Wanita-wanita Muslim kena jaga aurat daripada wanita non-Muslim. Tadi kan? Ada baca tadi. Tuan Haji Kamarudin baca tadi. Wanita-wanita Muslim kena jaga aurat daripada wanita non-Muslim. Okey, baik. Hukumnya macam ni. Pendapat ulama mengatakan, pendapat pertama mengatakan tak boleh. Wanita Muslim haram tayang aurat pada wanita non-Muslim. Begitu Ustaz, anak saya belajar kat Switzerland. Duduk sebilik dengan orang England. Bukan Islam. Duduk perempuan. Betul kan? Jadi macam mana tu? Nak pakai tudung semua dah lah. Kalau luar pakai tudung, rumah pakai tudung. Pendapat pertama tak boleh tunjuk aurat. Pendapat kedua, boleh. Tapi syarat kepala sahaja. Selain kepala, tak boleh tunjuk pada wanita non-Muslim. Dia maksudnya dia duduk serumah dengan wanita non-Muslim. Jadi dia bolehlah pakai seluar panjang, baju lengan panjang. Tak pakai tudung tidak jadi masalah. Okey, ilahnya kenapa? Ilah sebabnya kerana zaman dulu masa permusuhan antara kafir dengan Muslim ni,
Wanita-wanita kafir ni disuka cerita bentuk tubuh badan wanita muslim pada suami dia. Begitu juga haram seorang isteri menceritakan aurat wanita lain pada suami dia. Okey, seorang isteri haram menceritakan aurat wanita lain pada suami dia. Dia pergi mandi kolam. Kolam tu wanita saja. Lelaki tak boleh masuk. Balik dia cerita kat suami dia, perempuan ni warna kulit dia gini, bentuk badan dia gini. Haram hukum. Haram hukum cerita aurat wanita lain pada suami dia. Begitu juga suami haram cerita tentang bentuk aurat isteri dia pada orang lain. Ini perbuatan-perbuatan yang tak cerdik lah kita kata. Okey, baik. Di samping jaga kita kata pemakaian, kena juga jaga pergaulan dan wanita-wanita tidak boleh melunakkan suara depan lelaki bukan muhrim. Tolong baca Datuk Zul, boleh Datuk Zulkifli Zainal Abidin tolong baca boleh? Datuk Zulkifli tolong baca surah Al-Ahzab. Surah apa? Kejap saya cari muka surat jap. Okey, muka surat 422. Muka surat 422. 422 ayat 32. Ni Allah pesan pada wanita-wanita isteri Nabi. Isteri kita bukan isteri Nabi, tapi kita nak isteri kita dimuliakan macam isteri Nabi. Ini kena buat. Ayat 34 dah. Ya, muka surat 422 ayat 32. Ayat 32. Dan 33 sekali lah Datuk. 33 sekali lah. Alang-alang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 32. Wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain kalau kamu tetap bertakwa. Oleh itu, janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja semasa bercakap dengan lelaki asing. Kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya menaruh tujuan buruk kepada kamu. Dan sebaliknya, berkatalah dengan kata-kata yang baik, sesuai dan sopan. Terus? Ayat 33. Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu, serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah zaman dahulu. Okey, terima kasih Datuk. Cukup. Okay. Terima kasih Datuk. Tengok Allah kata pada wanita-wanita isteri Nabi ni. Jadi kita nak muliakan isteri dan anak-anak perempuan kita, tirulah apa yang Allah suruh pada isteri Nabi. Jangan pula kita cerdik dengan, alah ustaz yang tu untuk isteri Nabi. Betul isteri kamu tak nak tidur macam isteri Nabi. Nak tidur siapa? Betul lah kan? Ayat ni untuk isteri Nabi. Wahai isteri-isteri Nabi. Allah kata kat isteri Nabi. Kamu bukan macam wanita lain. Maka oleh itu janganlah kamu melunakkan suara depan lelaki-lelaki lain. Baik. Suara wanita bukan aurat dalam mazhab Syafi'i. Suara wanita bukan aurat. Tetapi haram membuat suara lemah lembut lunak depan mana-mana lelaki. Jelas kan? Kita borak biasa, cikgu mengajar anak murid mengajar cikgu, contohlah kan. Borak biasa, beli barang berapa sekilo. Bukan aurat. Dulu Kelantan dan Terengganu pernah tak bagi qariah masuk bertanding tilawah. Dulu. Betul kan? Dulu Kelantan dan Terengganu dia tak bagi wakil wanita masuk pertandingan tilawah. Dulu. Sebab masa tu mereka pegang pendapat suara wanita adalah aurat. Sekarang dah ada masuk. Okey, baik, tak apa. Suara wanita bukan aurat dalam mazhab Syafi'i. Ni pendapat ni kena faham. Suara wanita bukan aurat. Tetapi haram bagi wanita melunakkan suara depan lelaki, termasuklah penyanyi-penyanyi wanita. Walaupun penyanyi wanita tu pakai tudung labuh menyanyi depan lelaki, haram hukum dia. Ni dalil dia. Janganlah kamu melunakkan suara depan lelaki-lelaki. Kecuali mengaji. Mengaji tak ada masalah. Ulama kata mengaji adalah satu bacaan yang tidak akan menimbulkan syahwat. Pelik sangatlah lelaki tu dengan perempuan ngaji naik syahwat. Pelik kan. Okey. Mengaji tak apa. Bernasyid pun sama juga. Betul kan? Wanita tu bernasyid. Macam-macam nasyid qasidah sekarang ada. Kat YouTube sekarang. Tukang nasyidnya wanita. Lelaki dengar suara seronok. Haram bagi wanita. Itu wanita tak boleh nyanyi. Nyanyi. Depan wanita semua tak ada masalah. Nak nyanyi, nak zumba. Sama-sama wanita suka hati. Masalahnya video zumba tu disebarkan. Lelaki tengok. Oh ini isteri dia. Ini keadaan isteri dia. Tak boleh. Okey, baik. Maka nanti akan timbul perasaan tak baik dalam hati orang ada penyakit. Tak apa, dia ni nampak muka baik. Dia ni ustaz. Tak apalah kita nyanyi depan ustaz. Ustaz hati baik. Contoh. Kita tak tahu hati manusia depan kita macam mana. Betul kan? Ada tak wanita-wanita dia tahu? Okey, ni lelaki ni baik. Boleh cakap lembut-lembut depan dia. Lelaki ni tak baik ni. Baik cakap lembut depan dia. Tak. Ayat ni nak beritahu jaga dengan semua orang. Okey, jaga dengan semua orang. Jangan kita kata, oh dengan ustaz-ustaz tak apa cakap lembut. Ustaz-ustaz hati baik. Tak, ustaz-ustaz pun Allah uji juga macam-macam.
Nampak? Jadi wanita-wanita kena jaga pergaulan dengan lelaki dalam bab suara. Jangan menggunakan suara yang mengada-ngada. Faham tak ngada-ngada? Terutamanya kedai tom yam. Pergi kedai tayar kan? Lelaki pergi kedai tayar section 7. Banyak kedai tayar je. Haji tu lagi je. Jangan pergi malam ni je. Abang makan apa abang? Okay? Abang nak order apa abang? Abang tu pun gatal pula. Sejak lahir lagi dah gatal. Abang nak minum ais maye je. Okay? Tengok awak abang jadi kenyek. Okay? Ha, abang tak minum air manis sebab abang tengok awak wadah manis. Jadi tak minum air manis. Hmm. Contohlah kan? Jadi tujuh. Okay? Hmm? Restoran ni bagus. Restoran Azira bagus. Betul Azira. Cuba pergi order air. Pak Ustaz. Pak Ustaz. Pak Ustaz dia nak bayar apa Pak Ustaz? Tak pasti dia nak order ke nak gaduh dengan kita. Okay? Jadi kalau suami-suami pergi restoran Azira, syukur pada Allah. Selamat iman dia. Tapi kalau suami pergi restoran Tom Yam kedai tujuh, abang minum apa abang? Kena hati-hati. Okay? Kedai mamak lagi selamat iman. Jadi pastikan suami kedai mamak. Syukur pada Allah kalau suami suka lepak mamak. Berbanding suami lepak kedai Tom Yam. Astagfirullahaladzim. Baik. Nampak Ini yang pertama. Baik. Dan ayat ni, ayat 33, Datuk Zul baca kat kita tadi, ayat 33, naklah mereka kamu berdiam di rumah. Maksudnya apa? Tempat terbaik bagi wanita adalah di rumah. Bukan tak boleh kerja. Baguslah wanita pergi kerja. Tak ada masalah. Tak ada masalah wanita pergi kerja kan. Wanita pergi kerja tak ada masalah. Tetapi tempat terbaik bagi wanita adalah di rumah. Duduk kat rumah. Wanita terbaik duduk kat rumah. Jadi lepas kerja tu balik rumah. Sebab lagi lama wanita berada di luar rumah, tak kisah mana-mana tempat pun, lebih terdedah dia kepada perkara-perkara tak elok. Lagi lama dia berada di rumah. Kalau lagi kelas, pergi beli barang, tak ada masalah. Tapi lepas selesai terus balik. Zaman dulu sebelum adanya hukum zina, sebelum adanya hukum rejam bagi wanita penzina, sebelum turun ayat hudud bagi wanita penzina, wanita-wanita yang berzina, hukuman dia apa tahu? Kurung kat rumah sampai mati. Bukan tak bagi makan. Maksudnya kurung dalam rumah, jangan bagi keluar rumah. Tengok muka surat 80. Muka surat 80. Tolong baca muka surat 80 surah Muka surat 80 surah An-Nisa. Tolong baca Tuan Haji Ismail Muhammad Saleh boleh? Tuan Haji Ismail Muhammad Saleh, tolong baca boleh? Muka surat 80. Ni dulu sebelum turun ayat hudud, sebelum turunnya sebat dan juga rejam, ni ayat dia. Ada Tuan Haji Ismail Muhammad Saleh ada? Ya Ustaz, insyaAllah. Okey, muka surat 80, tengok sama-sama muka surat 80. Surah An-Nisa ayat 15. Ini hukuman zaman dulu bila wanita tu terlibat zina, sebelum adanya hukum sebat dan juga rejam. Ni ayat dia. Kenapa kena kurang dalam rumah? Mengurangkan kerosakan. Mengurangkan tahap kerosakan. Baca Ustaz Ya, tu baca terjemah dia. Tuan Haji Ismail. Ayat 8. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu, iaitu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka, iaitu perempuan itu, dalam rumah sampai mereka memenuhi ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan, iaitu yang lain kepadanya. Okey, terima kasih Tuan Haji Ismail. Allah kata bila wanita tadi sabit zina, apa hukuman dia? Kurung dia dalam rumah sehingga sampai ajal. Maksudnya bukan kurung tak bagi makan biar mati, tak. Jangan bagi keluar rumah sampai dia mati. 10 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 20 tahun. Dia zina umur 20, mati umur 80. 60 tahun kena kurung, 60 tahun kena kurung dalam rumah. Sampai dia mati ataupun sampailah Allah Ta'ala bagi jalan. Bagi jalan tu maksudnya apa? Turun ayat hudud. Kalau dah zina, kalau dah kahwin berzina, kena rejam sampai mati. Kalau tak kahwin lagi, kena sebat 80 kali. Okey, 100 kali, 80 kali, 100 kali. 80 kali itu untuk tuduh zina. Jelas Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa syariat buat macam ni? Kerana bila terlalu bebas pergaulan lelaki dengan wanita, maka berlakulah perkara-perkara tak elok. Zaman Nabi Musa AS, anak perempuan Nabi Musa, tengok sama-sama anak perempuan Nabi Musa. Tolong baca dia boleh? Dr. Siti Zaliha. Boleh Dr. Siti Zaliha? Tolong baca boleh Dr. Siti Zaliha? Boleh Ustaz, insyaAllah.
Tengok sama-sama surah Al-Qasas. Sorry ambil masa lebih sikit, tapi tak apa, kita tak makan tengah hari ini. Muka surat 388. Muka surat 388 ayat 23. 388 ayat 23. Boleh? Ustaz. 388 ayat 23. 23. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia dapati di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum, iaitu minum kepada binatang ternakannya, dan dia menjumpai di belakang orang yang ramai itu dua orang perempuan sedang menghambat ternakannya. Dia, iaitu Nabi Musa, berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Dua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternakan kami sebelum pengembala itu membawa pulang binatang ternakannya. Sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." Okey, terima kasih Dr. Siti Zaliha. Apa saya nak sampaikan kat sini? Dua orang anak perempuan Nabi Syuaib ni, mereka, kalau ayah mereka tak tua, kalau ayah mereka bukan orang tua, nescaya yang buat kerja ni siapa? Ayah mereka. Bawa kambing-kambing beri minum ni, petang-petang ni, kerja orang lelaki. Kalau boleh dia tak nak keluar, tapi sebab ayah dia tua, tak ada orang buat keluar makan, binatang kena minum, nak minum, dia bawa juga. Dan yang kedua dalam ayat 23 ni, dia tak bergelewak dengan lelaki-lelaki lain. Faham? Bergelewak. Bercampur-campur. Menyebut-nyebut dengan lelaki lain. Jadi wanita yang baik adalah wanita yang tak suka campur dengan lelaki lain. Dia kata apa? Masa ni kami tak nak bagi minum, sampailah pengembala lain balik dulu. Tak nak gelewak sama-sama. Gelewak ni maksudnya duduk gaul sama-sama. Ni sifat wanita yang baik. Okey? Bukan merewang lain, gelewak. Gelewak ni maksudnya duduk campur sama-sama. Sekarang ni kat tempat kerja lelaki perempuan, oleh kerana dah biasa sangat hari-hari, suami orang dengan isteri orang jadi biasalah. Nauzubillah misal. Siap main tepuk-tepuk bahu lagi. Padahal isteri orang, padahal suami orang main tepuk-tepuk bahu. Sebab dah biasa sangat. Waktu bahaya bila wanita yang tak jaga pergaulan duduk keluar rumah memang sangat bahaya. Okey, baik. Dalam bab aurat tadi saya lupa, dalam bab aurat tadi, sebagaimana haram melihat masa hidup, haram juga melihat masa mati. Faham Maksudnya waktu wanita kalau dikebumikan, kain kafan wanita banyak bandingkan kain kafan lelaki, betul kan? Maksudnya Allah jaga aurat wanita. Contoh, rambut wanita yang dipotong kat salon. Haram juga lelaki tengok. Rambut wanita haram lelaki tengok, betul kan? Rambut wanita haram lelaki tengok, betul? Masa rambut tu ada kat kepala dia, haram lelaki tengok. Begitu juga ketika mana rambut tu telah dipotong. Dah berpisah daripada wanita tadi. Haram juga lelaki tu tengok. Jadi hati-hati. Okey? Ataupun kita kata lelaki tadi haram tengok ibu jari wanita. Wanita tu accident, patah ibu jari kaki dia, tercabut. Haram juga lelaki tengok lama-lama ibu jari wanita tadi. Hukumnya tetap haram. Kecuali tujuan perubatan tu tak jadi masalah. Okey, baik. Jadi pertama jaga mata, jaga penampilan. Okey, dalam bab penampilan, tolong baca Puan Zaliha Daud, boleh Puan Zaliha? Puan Zaliha Daud tolong baca boleh surah Al-Ahzab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang yang jaga pakaian dia, orang ni akan terpelihara daripada gangguan-gangguan lelaki-lelaki jahat. Tolong baca Puan Zaliha boleh? Puan Zaliha Daud ada? Puan Zaliha Daud ada? Okey, baik, tak apa. Tuan Imam Hilmi ada? Tuan Imam Hilmi ada? Ustaz saya ada, Ustaz Zaliha ada. Oh, ada. Muka surat 426, Puan Zaliha 426. 426 ayat 59. 59 sekejap saya 426. Zaman Nabi kat Madinah, orang-orang lelaki Madinah yang jahat ni, munafik suka kacau wanita. 59. Maka Allah turunkan ayat ni. Ustaz saya baca ya. Nah, boleh. Ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Okey, nampak? Ayat ni turun. Terima kasih Puan Zaliha. Ayat ni turun ketika mana orang munafik di Madinah suka ganggu wanita-wanita ni. Wanita zaman dulu toilet luar rumah. Jadi nak pergi buang air, nak pergi mana-mana ambil air, lelaki akan ganggu. Maka Allah turunkan ayat, wahai Nabi, pesan pada isteri-isteri kamu, pakai tudung labu. Itu lagi mulia
dan juga tidak akan diganggu. Kalau dah pakai tudung labuh pun masih lagi orang ganggu, maka ada hukuman untuk orang ganggu tadi. Bukanlah maksud saya kalau perempuan tu seksi halal ganggu. Dia pakai tudung labuh haram ganggu. Tak, semua haram. Tapi nak ceritanya wanita tu sendiri, kalau dia nak selamat pada gangguan, jagalah pemakaian dia. Walaupun Allah pesan pada isteri Nabi, isteri kita pun kena pesan benda yang sama. Okay, ni dia bagi isteri dia pakai seksi. Lepas tu bila orang lelaki tengok isteri dia marah. Dia bagi isteri pakai seksi. Bila orang lelaki lain tengok isteri dia lama-lama, dia marah. Salah dia jugalah sebenarnya. Bukanlah saya kata lelaki tu tak apa tengok. Okay. Jaga mata, jaga pemakaian, jaga pergaulan dan minyak wangi pun sama. Hari ni minyak wangi pelik-pelik kan. Tengok hadis kat skrin mengenai minyak wangi. Saya share hadis kat skrin mengenai minyak wangi. Okay, tengok hadis kat skrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya belum share lagi hadis tu kat skrin. Mengenai minyak wangi Okey. Ayyuma imra'atin ista'tarat. Mana-mana wanita yang pakai minyak wangi. Mana-mana wanita yang pakai minyak wangi. Betul tak boleh pakai minyak wangi, Ustaz? Nanti lu. Mana-mana saya dah share kat skrin. Pakai minyak wangi kuat sangat pun sampai lelaki tertarik pun haram juga hukum dia. Okey, tengok ni. Saya baca terjemah. Mana-mana perempuan yang menggunakan wangian dan berjalan melewati satu kaum dan didapati bau daripadanya, maka perempuan itu adalah penzina. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Nasa'i. Nampak Pakai minyak wangi yang memang lelaki tengok berpaling. Walau bagaimanapun tengok ni, Imam Munawi kata, perempuan jika menggunakan wangian lalu melewati satu majlis yang padanya terdapat lelaki-lelaki, maka ia mampu menaikkan syahwat lelaki-lelaki itu dan mendorong untuk memandang ke arahnya, maka setiap yang memandang ke arahnya, maka matanya telah melakukan zina. Perempuan itu mendapat dosa kerana telah memancing pandangan ke arahnya dan menjadikan hati lelaki tidak tenang. Makanya ia adalah sebab berlakunya zina mata dan termasuk di kategori penzina. Tak kena hukum hudud je lah, tapi berdosa. Wanita tadi berdosa. Okey. Zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, telah keluar seorang wanita dalam keadaan mengenakan bau yang sangat wangi. Lalu Umar memukul kepala dengan tongkat. Okey, memukulnya dengan tongkat biliknya lalu berkata, bagus ni kalau buat macam ni. Bagus buat macam ni, siapa nak buat macam ni. Kena tangkap boleh pada muka, saya tak tahu. Sayyidina Umar kata apa? Kalian para wanita keluar rumah dengan memakai wangi-wangian sehingga para lelaki mencium bau harum kalian. Sesungguhnya hati lelaki itu ditentukan oleh bau yang dicium oleh hidungnya. Keluarlah kalian daripada rumah dengan tidak memakai wangi-wangian. Okey? Baik. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, tengok sesungguhnya wangian yang baik bagi lelaki adalah yang terzahir baunya dan tidak jelas warnanya. Dan wangian terbaik bagi wanita adalah yang terzahir warnanya dan tidak begitu kuat baunya. Jadi bukanlah wanita tak boleh pakai minyak wangi langsung. Boleh pakai minyak wangi, tak jadi masalah pun. Cumanya kita semua tahulah wangian mana yang menarik perhatian, wangian mana yang tidak menarik perhatian. Jadi suami-suami tolong tengok wangian yang isteri dia pakai. Kalau isteri dia kata nanti kalau bau badan macam mana? Bagi dia malaikat subuh. Okey, bagi dia malaikat subuh. Minyak wangi malaikat subuh. Kan? Malaikat subuh ni wangi dia bukanlah tahan lama sangat pun. Dan wangi itu hanyalah untuk menutup bau busuk dia sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang Quran sebut, apa yang Nabi sebut, semuanya untuk menyelamatkan kita dan keturunan kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak elok. Jadi mudah-mudahan Allah bagi taufik pada kita. Anak-anak ustaz pun sekarang Masya Allah, anak-anak ustaz pun Allah uji. Ayah dia Masya Allah bagusnya pakaian, anak-anak dia pun Allah Ta'ala uji. Bila adanya media sosial ni lah, masing-masing berebut nak tayangkan kecantikan masing-masing dan masing-masing nak dapat pujian. Okey? Masing-masing nak orang puji dia, cantiknya, lawannya, biasanya. Tak payah menayangkan diri kat media sosial lagi selamat. Okey? So, Fatimah radhiyallahu anha kata, khairul mar'ati, sebaik-baik wanita adalah sebaik-baik wanita adalah alla tarar rijal wala yarawna. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang tidak melihat lelaki dan tidak suka lelaki melihat kepadanya. Itu sebaik-baik wanita. Dia tak suka tengok lelaki dan tak suka lelaki ramai-ramai melihat kepadanya. Tapi kalau ada post gambar kat media sosial, apa yang dia nak? Betul kan?
Takkan dia pokat media sosial, lelaki jangan tengok. Boleh macam tu, pelik lah pula kan. Okey, kita berhenti sini dulu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya. Mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala beri taufik hidayah pada kita untuk jaga aurat, jaga mata, jaga penampilan dan jaga pergaulan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinna bi zinatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran wa syarifna bi syarafatil Quran wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma shfina wa shfi maradhal muslimin. Allahumma shfi Datuk Abdul Halim Harun. Allahumma shfi Datin Nurzaini. Allahumma shfi Tuan Haji Faizin bin Muhammad Zain. Allahumma shfihim anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yugadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, doakan kesembuhan sahabat kita Datuk Abdul Halim Harun, Datin Nurzaini, Tuan Haji Faizin, dan kita doakan Allah bagi kebaikan, Allah bagi kesabaran pada Puan Fauzia Hashim. Puan Fauzia Hashim, minggu lepas kita doa untuk dia kan, cucu dia. Jadi berita yang baiknya anaknya selamat melahirkan anak, yang tak baiknya cucunya meninggal dunia. Nauzubillah min zalik. Okey. Semoga Allah beri taufik hidayah pada kita dan semoga Allah beri kesabaranlah pada keluarga Fauzia Hashim, Puan Fauzia Hashim, insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat berpuasa, selamat berbuka puasa. Jumpa lagi insya-Allah. Salam, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama Puan Faridah, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama semua. Berbuka. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.